Hari ini Datuk Faiz Farus dan Datin Umi Nadiah solat subuh sama-sama. Kongsi cerita lucu, Datuk Fiz tunggu Datin keluar, tapi Datin pula keluar ikut pintu lain. Hari ini kita pergi semayang. Sama-sama semayang subuh. Lepas tu kita tunggu dia keluar. Kita tunggu tempat lain. Dia keluar tempat lain. Dia biadab sangat dia tengok kan. Tak baik dah bawa keluar lepas main subuh. Yalah. Jangan marah-marah. Kita dah lama tunggu. Rupanya dia tak keluar. Rupanya dia keluar ke pintu lain. Tinggal kan? Tinggal nangis tau. Dah lintas. Assalamualaikum. Oh, sekejap. Orang nak lintas ni kejap. Sabarlah. Polis. Polis. Memanglah kerja dia. Oh, dia kata hari ni hari cuti. Marah dia. Jom balik dulu. Rambut serapai. Alah. Ini saya buat macam ni boleh nampak nampak. Aduh, Cik ni. Apa pandai Cik ni. Kat mana dia pergi? Dalam hutan manusia ni nampak macam mana? Dia buat macam ni sini kan? Cik ni hilang pula. Orang suruh pintu lain, dia keluar pintu lain. Dah keluar kat situ. Jauh tau. Kenapa tutup tu? Tutup pula. Okey, masuk Sopo Tower lah. Sing. Kenapa tutup? Ya, masuk Sopo Tower. Sopo Tower. Sama-sama? Sopo Tower. Balik. Dia tutup. Mana ditutupkan dulu? Nampak tu? Tutup dah tutup. Jam. Lubang tu. Boleh. Jom, kita balik. Jom, let's go. Dia kata I jalan laju ke? Laju kat mana? Slow dah ni. Kita tengok orang laju, kita pun laju lah. Berdua di pagi ini, walaupun dia sakit kaki dah semalam. Di panjang Gua Hira. Tapi alhamdulillah dia boleh bangun. Hak lain nampak macam tak boleh bangun pun. Jadi kita boleh kami boleh tapi subuh ramai dah. Orang dah start ramai untuk masuk dalam masjid. Jadi kena pergi awal kalau nak semayang kat bawah.